Selamat pagi guys, kita dah sampai kat KL. Kita sampai semalam. Jadi hari ni kita nak tengok kereta kita kat Sungai Besi lah, dalam camp. Kita nak barah saya boleh hidup ke tak. Ini pun dah masuk 2 minggu dah saya tinggalkan. Okey. Ni motor saya punya motor parking lama dah parking, ni pun tak jalan dah ni. Biarlah parking dulu. Saya nak try kereta saya punya lah. Tengok kereta saya punya boleh hidup ke tak. Beza saya parking kat tempat parking. Saya on the way lah pergi sana try test dulu. Tengok beza saya parking. Tak tahu apa boleh ada belasah ke tak. Dia bawa jalan ke tak, rasa dia tak bagi hidup dia ni. Lepas hidup ni kita pergi tengok Nabara saya dalam camp. Rasa tak gerak ni. Start engine dulu. Okey, hidup lah. Bagi dia panas dulu engine. Tengok tayar. Aduh ni. Ada pecah. Okeylah, bagi panas enjin jap. Baru kita jalan pergi Sungai Besi. Tayar macam kurang angin. Cak isi . Okey, kita pergi Sungai Besi. Kita pergi ke Sungai Besi dulu. Ni balai pengawal dia. Okey, kita gerak dulu pergi Sungai Besi. Ni kedai mamak. Kedai mamak ni sentiasa buka 24 jam. Sebelah ni BHP. Yang ni jalan Stadium Bukit Jalil. Ni sebelah kanan ni Stadium Bukit Jalil. Ni Stadium Bukit Jalil. Kita pergi Sungai Besi, guys. Kita masuk highway sekejap. Tapi kereta pagi ni dia tak banyak gitu. Mungkin ramai yang dah start cuti kot. Jalan ini kalau saya kerja saya lalu jalan ni pergi Sungai Besi. Hari ni saya dah sampai ke KL. Saya sampai semalam daripada Sibu. Flight saya semalam pukul
8 lebih kot, sebab ikut kan pukul 7.55. Dalam pukul 8 suku dia gerak daripada Sibu sampai sini pun nak pukul 10.30 semalam. Sebaik anak buah saya sampai ambil semalam, saya gerak dari sana pun dalam pukul 11 lebih, sebab ambil bagasi semua pukul 11 lebih baru sampai kat apa tu, tempat dia punya tempat ambil penumpang. Saya tunggu sana, saya sampai ke Bukit Jalil semalam kat rumah dalam pukul 12 lebih. Pagi ni saya nak tengok saya punya kereta itulah, yang sebiji tu yang dalam game tu dia boleh hidup ke tak. Sebab hari tu kepala bateri saya tak cabut dari tu. Yang ni Beza saya hidup. Yang ni pagi ni saya guna Beza lah pergi tengok kereta. Kita nak sampai Pekan Sungai Besi lah. Kita nak sampai Pekan Sungai Besi. Jalan ni Jalan Pekan Sungai Besi. Kita naik ke sebelah kiri, U-turn balik, lepas tu masuk ke Pekan lah. Lepas tu terus masuk camp. Kita dah sampai ke Pekan Sungai Besi, nak masuk camp dah. Ni camp Sungai Besi. Kita kat tepek lain ni. Camp dia sebelah kanan. Sebelah kanan kita masuk dalam. Lampu hijau dah. Kita nak masuk camp. Kereta kita situ tak tahu boleh hidup ke tak. Dia dah parking dah sini. Kita nak try hidup dia. Kita nak hidupkan kereta kita sekejap lah. Boleh hidup ke tak lah kereta. Try lah buka. Start dulu. Aduh. Kita try start dulu. Selamat guys. Dia boleh hidup. Kita boleh hidup guys. Saya takut dia tak boleh hidup je. Lama. Tinggal berapa lama? Nak masuk 2 minggu dah tinggal. Ada hidup. Foto je lah. Saya bimbang juga, takut tak hidup. Tengok belakang. Dia kayu dah belakang. Okeylah, dia boleh hidup. Letak kena kena panggil kedai lah, dibawa. Guys, kita dah panas enjin kereta kita. Dia boleh hidup dah pagi ni. Sebab kita tinggal dia pun nak masuk 2 minggu. Kita balik kampung. Kalau tak, kita akan bawa kedai tempat mekanik yang untuk settlekan kedai bateri tu. Dia bawa.
bawa dia datang sini. Kalau dia tak hidup, ini hari ini dia hidup, okey lah. Nantilah kita bawa dia jalan. Ini biar dulu lah. Jadi dia hidup dulu, kita panas enjin dia dulu. Tengok dalam. Belakang. Yang ni kita pasang dah dia punya tu. Kita hidup sekejap lah. Aircon pun sejuk. Aircon. Minyak dah. Apa kita pergi test ke depan jap. Bagi dia pusing, bagi dia panas enjin jap. Dia dah hidup. Ada bunyi sikit lah. Bel kok dia punya tu, sebab tak jalan. Ni yang saya nak bawa balik kampung, balik pakai jalan Pan Borneo tu. Okey lah guys, ya beginilah saya punya kereta sini. Kereta Navara saya. Taklah kotor sebab dia ada parking kat garaj kereta. Okey guys, sekian saja saya punya video pagi ni. Saya video untuk running kereta saya. Yang saya tinggal nak masuk 2 minggu lah. Saya balik kampung itu. Sekian saja saya punya video. Jangan lupa subscribe. Bye.